Bismillahirrahmanirrahim. Hai guys, Assalamualaikum semua. Bertemu kembali dalam apa khabar korang? Aku harap korang berada dalam keadaan sehat-sehat hendaknya. Okey? InsyaAllah. So seperti mana yang korang nampak sekarang ni, aku bersama-sama dengan Kymco DTX 250, sebuah adventure scooter yang didatangkan khas dari Modenas, Malaysia. So untuk video kali ni, seperti mana yang telah aku gembar-gemburkan pada video yang lepas, aku akan sharekan dengan korang serba sedikit aku punya experience ataupun aku punya feedback sepanjang aku menggunakan Encik DTX 250 ni sebagai skuter ataupun sebagai motor harian aku. So aku tak nak buang masa, kita mulakan dengan poin yang pertama, keselesaan. So bila bercakap pasal keselesaan menunggang satu motor ataupun menunggang satu-satu skuter, biasanya kita akan tengok pada dia punya riding position dulu lah. Untuk Encik DTX 250, riding position dia sama seperti mana-mana skuter-skuter maxi ataupun skuter-skuter adventure yang ada dalam pasaran. Riding position dia adalah bersifat upright ataupun menegak. So bila riding position bersifat upright ni, biasanya dia punya keselesaan tu memang paling optimal. Lepas tu untuk kedudukan tangan pula, macam yang korang tengok sekarang ni, tangan aku berada pada kedudukan yang santai dan relax. Tangan aku pun ada ruang untuk wiggle. Tak ada rasa stress, tak ada rasa aku stretch tangan aku ni untuk pegang dia punya handlebar. Dari segi positioning kaki pula, seperti mana yang telah aku tunjuk pada video sebelum ni, untuk Encik DTX 250 ni, dia punya tempat pemijak kaki tu jenis yang fleksibel. Maknanya kau boleh letak tegak macam biasa, ataupun kalau kau nak berlunjur pun boleh. Tapi untuk orang yang macam aku, kaki tak berapa nak panjang, aku biasanya memang tak berlunjur. Untuk seat dia pula, aku boleh cakap memang selesa teruk. Rasa macam duduk atas sofa, syok aja duduk. Dari segi melawan angin, yang ni ada isu sikit. Kalau korang tengok pada dia punya windshield, dia sedikit cinonet dan juga agak rendah. So bila satu-satu windshield ni punya sifat yang rendah dan cinonet macam ini, dia tidak akan fully protect lah rider daripada rintangan angin yang mendatang. Kalau untuk aku rasa dia hanya protect daripada bahagian leher ke bawah sahaja. Untuk bahagian muka, kalau aku tak pakai visor, memang terasa lah ditampar-tampar oleh angin. Dan korang sendiri boleh dengar bila aku speeding dalam 80-90 km sejam tu, aku punya video on board dia akan sedikit bising. Semuanya gara-gara windshield dia ni tak berapa nak tinggi. Dia feeling dia senang cerita macam skuter-skuter maxi yang aku pernah bawa sebelum ni, yang dia punya windshield tu boleh adjust. Bila windshield tu berada dalam keadaan rendah, dia punya level bising tu macam tu lah. Tapi itulah kebanyakan skuter-skuter maxi ataupun adventure skuter yang pernah aku test ride sebelum ni, semuanya dia boleh adjust dia punya windshield tu, boleh tinggikan, boleh turunkan. Untuk DTX 250 ni, dia tidak boleh di adjust langsung. Dari segi vibration pula, yang ni aku sedikit impress lah dengan Encik DTX 250 ni. Vibration dia, kalau macam kau cruising bawah daripada RPM 7000 tu kan, kau takkan rasa sangat dia punya vibration. Bila kau dah maintain pada 7000 RPM dan ke atas, barulah kau akan rasa sedikit vibration. Itu pun sangat-sangat minor. Dan vibration tu hanyalah akan terasa pada dia punya tempat pemijak kaki. Dekat handlebar memang steady, tak ada rasa vibration langsung. Daripada RPM 7000 tu sampailah ke RPM yang selebih-lebihnya, sampai dapat top speed, aku rasa macam dia punya vibration tu sangat-sangat minimum. So berdasarkan daripada benda-benda yang aku cakap tadi tu, aku boleh sifatkan yang bahawasanya riding experience sepanjang aku menunggang Encik DTX 250 dia punya level selesa tu boleh dikatakan selesa sangat-sangat. Seterusnya, engine performance. So seperti mana yang telah aku highlight pada video yang lepas, Encik DTX 250 ni didatangkan dengan enjin single cylinder 246cc yang mampu menghasilkan sekitar 22.7 horsepower dan juga 23 Nm of torque. So berdasarkan dia punya power output yang mampu dihasilkan tersebut, Encik DTX 250 ni daripada kosong nak sampai ke 100 km sejam tu, ianya mampu dicapai dalam masa lebih kurang 15 saat. Lepas tu dari segi top speed pula, berdasarkan daripada test yang aku buat, aku mampu dapat sehingga 152 km sejam. Tapi aku tak pastilah sama ada 152 km sejam tu dah hit atau belum dia punya off. Tapi memang dia akan main area 151, 152, 151, 152. Aku rasa dia macam dah tak boleh pergi dah. Aku tak tahulah, mungkin sebab rider yang terlalu berat ke. Kalau kata kau orang ringan, kau boleh dapat lebih ke, aku tak sure. Tapi based on apa yang aku test, itulah yang aku dapat 152 km sejam. So kalau nak bercerita pasal dia punya power delivery ataupun total response yang mampu dihasilkan oleh Encik DTX 250 ni, aku boleh cakap yang untuk kegunaan dalam town, ianya sangat-sangat mesra rider. Tak kisah kau beginner rider ataupun advanced beginner rider. Kalau kau seorang beginner rider, kau takkan menghadapi masalah bila pula sikit aja dia terkejut. Especially bila kau nak mencelah-celah dan menselit-selit di dalam kesesakan lalu lintas tu kan. Kalau macam mereka-mereka yang tak biasa dengan throttle response yang padu, yang terkejut, dia akan ada masalah untuk kontrol dia punya pulasan throttle. So untuk DTX 250 ni kau tak perlu risau lah. Dia punya throttle response memang mesra beginner habis. Dan dari segi highway cruising pula, macam yang aku cakap tadi, Encik DTX 250 ni dia ada power. Dan power yang dia ada tu cukup untuk aktiviti-aktiviti potong-memotong ketika berlaku
berlakunya highway cruising menggunakan Encik DTX 250 ni. Segala jenis kenderaan lain yang ada atas highway tu kau boleh potong dengan tanpa rasa was-was. Tak payah risau lah, tak payah nak takut-takut. Kalau kau bawa DTX 250 ni atas highway, boleh perform, tak ada masalah. Dan lagi satu, sepanjang aku duk bawa Encik DTX 250 ni, aku rasa dia selamat gila bila cruising pada high speed punya speed macam skuter-skuter lain yang pernah aku try. Skuter Maxi khas yang CC-nya lebih kurang sama dengan Encik DTX 250 ni kan. Kebanyakannya bila mencecah speed 1314 aku dah rasa dia punya tayar belakang tu macam wobble lah. Tapi dengan Encik DTX 250 ni, aku tak rasa pun benda-benda yang macam itu. Dia rasa stable gila. Aku pun tak tahulah macam mana dia punya engineering ni. Point yang seterusnya, suspension dan braking performance. Kita tengok pada dia punya suspension dululah. Untuk suspension depan dia didatangkan dengan telescopic fork, manakala untuk suspension belakang dia menggunakan dual shock absorber. So berdasarkan daripada apa yang aku rasa, untuk dia punya setup suspension dari kilang ni, aku rasa dah cukup ngam dah untuk orang dan berat macam aku. Tidak terlalu lembut, tidak terlalu keras. Setiap jedak-jeduk dapat diserap dengan baik. Dan bila aku perform cornering level-level untuk Maxi scooter, aku dapat lakukan aktiviti-aktiviti tersebut dengan begitu stabil sekali. Tapi kena ingatlah, cornering level-level Maxi scooter bukan cornering level-level serupa bike. Ada beza tu. Lepas tu kalau kita tengok pada braking system dia pula, dari segi performance, dia punya stopping power, aku tak ada apa-apa masalah. Tak ada apa-apa komplain dia punya braking system ni. Setiap kali aku braking, dia punya braking system berjaya menjalankan tugas dia dengan baik lah, untuk memperlahankan dan seterusnya menyetopkan sebuah skuter yang mempunyai berat sekitar 193 kg. Dari segi ABS dia pula, setakat yang aku dah try dalam 3-4 hari, tak pernah lagi lah aktiviti drift ataupun berlaku ketika mana aku buat hard braking. Maknanya dia punya ABS dual channel tu berfungsi dengan begitu baik sekali. Seterusnya, practicality. So untuk point practicality ni, biasanya aku akan tengok pada dia punya fuel consumption dulu. So berdasarkan daripada test yang aku buat, fuel consumption untuk DTX 250 ni aku dapat dalam 24.7 km per liter. So maksudnya untuk setiap isian penuh 13 liter untuk tangki minyak Encik DTX 250 orang boleh pergi sejauh lebih kurang 321 km. Boleh tahan jauh untuk satu isian penuh. Test yang aku buat tu, kalau ikut jalan-jalan yang aku lalui, banyak melibatkan highway. Dalam town pun ada, tapi sangat-sangat sikit. Dan setiap kali bila jumpa highway, come on lah, benda kau tak fikir apa, memang aku pula saja. Memang full throttle all the way. Berdasarkan daripada cara pembawakan yang tidak berhemah sangat-sangat. Macam gitulah fuel consumption yang aku dapat. Kalau korang jenis yang sangat-sangat reserve bila pula throttle, aku rasa fuel consumption dia tu boleh dapat lebih lagi. Lepas tu dari segi kesesuaian untuk menggunakan Encik DTX 250 ni, sama ada untuk kegunaan dalam town ataupun kegunaan long distance. Kalau tanya aku rasa Encik DTX 250 ni dia jenis all-rounder. Dia memang tapau habis kalau ikut daripada aku punya experience. Kebanyakan maxi scooter 250cc yang pernah aku test, semuanya sesuai untuk bawa dalam town. Contohnya macam Encik DTX 250 ni, sejujurnya kalau korang tanya aku, dari segi berat, untuk berat 193 kg tu, kalau kau nak handle dia bila dekat parking, macam kau nak tolak dia, nak sorong dia, kau akan rasa yang skuter ni aduh beratnya. Namun keberatan tu kau akan rasa hilang bila mana kau dah duduk atas skuter ni, patut kau jalan. Bila kau dah start cruising tu, kau dah tak rasa dah yang skuter ni berat. Of course lah, kena terimalah realiti dia tidaklah senimbel ataupun seringan mana-mana Kapcai ataupun senimbel dan seringan mana-mana skuter-skuter yang lebih kecil CC dia. Tapi sebagai sebuah skuter Maxi 250cc, pada aku dia perform je. Setiap kali kalau macam nak melakukan aksi-aksi celahan selitan di kala mana cruising dalam town yang penuh dengan ranjau dan onak berduri, yang penuh dengan kereta dan kenderaan-kenderaan lain, dia tak pernah mengecewakan aku. Untuk kegunaan long distance pula, come on lah, skuter Maxi kot, tangki minyak dia boleh tahan besar, dia punya fuel consumption pun boleh tahan. Apa lagi yang kau nak? Dari segi engine performance, macam aku cakap tadi, highway cruising memang tak ada masalah. Kalau kau rasa macam nak travel jauh-jauh balik kampung, bawa banyak barang, ataupun kau jenis yang macam aku pergi kerja dekat KL daripada Bangi, lepas tu terpaksa bawa laptop, rasa macam bahu tu sakit, malas nak galas beg berat-berat, kau nak risau apa? Dia punya main compartment ni boleh tahan besar. Kalau kau ride seorang-seorang, memang banyak gila lah barang kau boleh simpan dalam tu sementara nak menyampai ke destinasi. Sebab tu lah aku cakap, kalau untuk long distance ride, highway cruising, memang makanan dia selesa pun selesa. Cumanya kalau kata ada antara korang yang beli DTX 250, satu suggestion aku, kalau boleh carilah windshield yang tinggi sikit, barulah dia akan memaksimumkan atau mengoptimumkan tahap keselesaan bila kau menunggang. So itulah dia guys, serba sedikit pasal Encik Kimco DTX 250 so ni. Korang rasa macam mana? Tengok video first ride impression pun sudah, tengok video walk around dan specs review pun sudah, video test ride ni pun korang dah tengok. So berdasarkan daripada apa yang dah aku share pasal Kimco DTX 250 ni, korang rasa macam mana? Berbaloi atau tidak Encik Kimco DTX 250 ni untuk dibeli dan dimiliki? Kalau korang masih lagi rasa macam tak payahlah, baik beli, kisah pula aku. So ok lah guys, aku rasa cukup sampai sini dulu video aku untuk kali ni. Pada yang sedang menonton, aku ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa untuk klik like, share, komen dan juga subscribe pada yang belum subscribe. Pada yang dah subscribe, aku ucapkan banyak terima kasih juga atas sokongan korang. Akhir kata, kita berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum, bye bye.
Okay guys, so ini antara barang-barang yang aku selalu guna dalam aku punya video. So kalau kata korang berminat untuk beli, korang klik aja dekat beg kuning tu. Okay,